Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Artinya tidak ada pengakhiran, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada atau fana, binasa, musnah ataupun lenyap. Apa ta'rif dia? Ibaratun, faham kita ini sifat apa ni? Wujudi ke amrun i'tibari? Wujud. Amrun ibaratun an adamil akhiriyati lil wujud. Dia sebenarnya banyak, saya tengok kitab tauhid macam-macam dia punya takrif, semua betul. Tapi hati saya senang sekali melihat ada satu kitab tu, dia mula semua ibaratun. Oh, tenang hati saya. Jadi semua bila ibarah maksudnya amrun i'tibari. Suatu ibarat kefahaman yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bermaksud Allah Ta'ala kekal. Wujud Allah Ta'ala kekal selama-lamanya tanpa diakhiri kematian atau binasa. Mari kita lihat kekal ada dua, ya. Kekal hakiki yang sebenar untuk Allah Ta'ala sahaja. Kekal aridi yang telah kita sebut tadilah. Ada juga makhluk yang Allah kehendaki ia kekal. Syurga boleh binasa, tapi by the will of Allah it remains dah, tak kekal, tak binasa. Ke surah 120 kita lajukan. Perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan ada tiga jenis. Tiada permulaan dan tiada kesudahan, zat dan sifat Allah. Ada permulaan tetapi tiada kesudahan, syurga, neraka dan contoh-contoh yang lain tu. Tu namanya apa ni? Aridi. Aridi maksudnya Allah kehendaki dia tidak musnah, maka tidak musnahlah. Ada permulaan dan ada kesudahan semua makhluk. Tanbih, hadirin, ini tolong difahami, ya. Tanbih, fahami qidam dan baqa sebaik-baiknya. Kenapa? Makhluk selama-lamanya tidak boleh dikatakan sebagai Tuhan, kerana ia adalah ada permulaan dan ada kesudahan, atau salah satu daripada kedua-duanya. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang tidak mempunyai permulaan, qidam, dan kesudahan, tidak binasa, baqa. Itulah sebabnya kenapa Allah gandingkan qidam dengan baqa dalam satu firman Allah, huwal akhir huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tidak boleh dikatakan Allah yang pertama-tama kali ada dan dialah yang paling akhir tiada, tak boleh. Memang tidak ada mula bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah. Mari kita lihat dalil naqli, dalil burhan. Jika Allah binasa, maka ia akan menafikan sifat qidam bagi Allah Ta'ala, sedangkan sebelum ini sifat ini telah thabit bagi Allah. Cukup. Tu yang tadilah. Kalau faham satu sifat yang lain nanti akan menjalar sama saja. Jika Allah Ta'ala binasa, maka sifat qidam yang wajib itu akan bertukar menjadi harus, jaiz bagi Allah. Ia tidak benar kerana telah thabit bahawa sifat qidam wajib bagi Allah. Jika Allah Ta'ala binasa, ada pengakhiran, maka Allah Ta'ala akan terus bertukar menjadi baru, hadis, makhluk. Kerana hanya makhluk saja yang boleh binasa. Ia adalah mustahil, kerana Allah Ta'ala dengan sifat qidam dan baqa yang memilikinya membuktikan dia bukan makhluk. Wali hadirin, faedahnya penting. Perbahasan sifat qidam dan baqa adalah berkaitan dengan sifat wujud bagi Allah, kerana wujud Allah ada tanpa permulaan qidam dan tanpa pengakhiran baqa. Mukhalafatuhu ta'alil hawadith, kita